هو فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تكون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. تجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih korang dah terbiasakan dengar peribahasa ini, melentur buluh biarlah daerah bumi. Jadi hari ini kami akan menerangkan tentang peribahasa iaitu melentur buluh biarlah daerah bumi. Baiklah, melentur buluh biarlah daerah bumi merupakan salah satu peribahasa Melayu yang sangat terkenal dan sering digunakan dalam konteks pendidikan atau pembentukan stasiun seseorang. Peribahasa ini membawa maksud proses mendidik, membentuk sikap serta menanam nilai-nilai murni dalam diri seseorang yang perlu dilakukan sejak mereka kecil lagi. Hal ini kerana pada peringkat kehidupan kita, seseorang individu lebih mudah menerima nasihat, tunjuk ajar dan teguran orang sekelilingnya seperti ibu bapa, guru dan masyarakat ketika mereka kecil. Jika didikan yang diberikan adalah baik, maka individu tersebut akan membesar dengan sikap yang baik dan bagus. Peribahasa ini menggunakan unsur alam sebagai perbandingan untuk menyampaikan maksudnya. Buluh yang masih dalam peringkat rebung lebih lembut dan mudah dibentuk. Namun apabila buluh itu sudah besar dan matang, ia akan menjadi keras dan ia akan menjadi sukar untuk dilentur tanpa merosakkannya. Keadaan ini diibaratkan seperti manusia, khususnya kanak-kanak ketika mereka masih kecil. Pemikiran mereka dan sikap mereka masih dalam proses perkembangan serta lebih mudah dibimbing. Oleh itu, nilai seperti disiplin, hormat menghormati, tolong menolong dan kejujuran perlu diterapkan dalam diri mereka supaya nilai tersebut menjadi sebahagian daripada kepribadian seseorang itu. Seterusnya, peribahasa ini kita boleh kaitkan dengan peranan ibu bapa, yang mana ibu bapa ni perlu mendidik anak sejak kecil bagi menanam sikap-sikap positif seperti menghormati terhadap orang tua, bertanggungjawab dan berdisiplin. Kerana ketika kecil lah anak-anak ni mudah dibentuk dan senang mendengar kata. Selain itu, peribahasa ini juga berkait rapat dengan peranan guru, yang mana guru ni bukan sekadar mendidik dalam kelas, sebaliknya perlu membentuk sasah diri murid bagi menghasilkan murid yang berkualiti, berdisiplin dan berakhlak mulia. Okey, sebagai penutup bicara ini, kesimpulannya, peribahasa melentur buluh dari rebungnya sangat mempunyai pengajaran yang penting dalam kehidupan. Peribahasa ini menekankan bahawa pendidikan, pembentukan akhlak dan penanaman nilai murni perlu dilakukan sejak seseorang masih kecil. Dengan didikan yang baik daripada ibu bapa, guru dan masyarakat, generasi muda dapat dibentuk menjadi individu yang berakhlak mulia, berdisiplin dan bertanggungjawab. Oleh itu, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam memastikan proses pendidikan dan pembentukan sasiah ini bermula sejak awal agar mereka dapat dilahirkan dengan berkualiti dan mampu menyumbang kepada kemajuan masyarakat serta negara. Kita pergi kepada contoh penggunaan ayat. Yang pertama, ibu bapa perlu mendidik anak-anak dengan nilai murni sejak kecil kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya.
Yang kedua, guru sentiasa menasihati murid-murid supaya berdisiplin kerana prinsip menegur biarlah dari rempungnya penting dalam pembentukan sasiah murid-murid. Dan yang ketiga, pendidikan awal sangatlah penting kerana melentur buluh biarlah dari rempungnya bagi memastikan generasi muda membesar dengan nilai murni yang baik dan mampu berbakti kepada negara kita. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.